การเล่านิทานอาจจะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่ การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมลายูชุดนี้จัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศมามังกรชัยศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมลายูณพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพ.ศ. 2568Bagi Pelanduk. Dah. Hari ni kita mau dengar bahagi pelanduk dah. Pelanduk ni banyak kes yang duduk dalam beluka, dalam hutan cerai itu dah, tapi pelanduk ni seekor ni dia duduk dalam beluka. Dia duduk dalam hutan beluka. Lagu mana hutan beluka? Hutan beluka ni ada pakai kayu biasanya tak ada besar sangat dah. Yang ada besar-besar beledi dah. Tu. Oleh ke besar dah lah beluka kau itu. Banyak ke besar paho itulah. Pada beluka ni ada tu ada luar, ada pak muting, hak kita nak makan buah teh-teh tu lah. Dah. Ada pang-palah dah. Tu. Jenis-jenis pak kayu hak boleh makan buah dok-dok lah. Buah kayu hak hutan tu dah. Buah skuwe mana tu. Ya do bukan ni. Ya semuk. Apa semuk sikit tu ada pakai kayu api ada lah di bawah tu cerah-cerah. Ada buah jenis-jenis buah kayu pelanduk. Ya ada pak tu yang makan buah kayu pelanduk ni. Dah. Anak bodoh ke dalam buka kau duk makan buah kayu hak lugo, kau duk putik makan buah kemuting macam-macam lah buah dalam buka tu dah. Satu hari tu dia rasa puah weh ku ni kalau musim ku dalam buka ni nampak nak jalan kau tu star jatuh hari tu dia pun jalan tak neng gi sat ni tu gi siapa biga baru bagus lagu anak tahu tak bagus dah. Bagus ni ya ada tempat hak ko hujan mari tu ai belado dah tapi yang marah tu ya ai suruh dah. Padahal bagus ni tu banyaklah ikan kewe ketume udai apa banyak ada belaka dalam bagus tu dah. Tapi hari ni pelanduk saat ni tu dia berjalan gitu temu ngah udai. Yap segi duk ko gigi dah. Pas udah galah saat itu tangi ada nyepai dah. Lepas tu paloyo tu ada gigi ni. Tapi pelanduk dia tak kenal tak udah kata buat mu ni gimana ya tu buat main berlakon anak orang yak caca ni. Dia pelanduk dia tahu dia dah tu udah nak pergi perang lah dah. Padahal udah je lagu tu lah duk dalam baruh dah. Udah berada ada gimana kami duk lagu ni ya. Ya tak udah ni buat siap peperai sokmu buat dia weh. Buat lemeng buat apa sokmu. Duk tepi aja. Nanti jalan lagi sikit tu. Temung dengan anak berai. Dia kata Kali Tutera pok ni dah ni. Tutera ni ke patara ni tahan lah dah. Tahan pok ni dah ya tak. Kali ni. Ya dah dengan anak berai ni tu. Tanyalah mau nak pergi ke mana. Berai aku tak ada pergi ke mana dah. Aku nak nanti kat ni ya, duk kat ni ya. Ibu berai ni tu dia makan ikan dah. Ya dah nanti nak cari makan ikan kok dalam baruh tu lah dah. Betulnya tebira kapung nung dia mau buat pulau. Dia mau main dika, malu dika dong deng. Bawa malu dika pelanduk tak boleh duduk selalu lah. Dah. Tak boleh duduk yup silap mari kak. Jejak tahan nak berai. Dah.
Pelanduk ni tak boleh dengan seorang menepuk. Kalau kita tepuk kena cara saat ni tu. Dah. Kalau duduk dalam bukit menepuk, dia berdecak engkau. Dah. Tapi kena pandai lah tepuk malu cara dia tu dah. Orang tua dia cari pelanduk dalam bukit. Dia pakai menepuk lagu tu. Lepas ni pun, bawa tu yang bunyi suara dekat saat ni tu. Tak boleh duduk lah. Dah. Lalu ya, silap perah. Gigi jauh anak berai. Bawa jijak anak berai jerit yang hari ni tu. Ya apa, kejut lalu. Lopak tu, siap tu. Buat salah jijak anak berai lah. Setagi pun udah mak tahan yang mari tertera yang mari pun udah tak ni. Nampak buat rumah belakang. Siap aku tak boleh duduk nampak ya tak. Pelanduk pun. Lalu enggak cepuh masuk le buka kelai. Duduk le buka tu ya wasa duduk tak dekat lagi kata aku tak boleh duduk ni. Lama waktu saat ni mari kak. Siap tunggu aku ya tak. Kena igat demo. Ya wak ingat takut pelanduk saat ni tu. Ya tahu belah ya tak aku. Aku nak teranak jalan kat dalam cerai tu. Hidup kat dalam hutan cerai enggak sikit ya tak. Ya bu. Jalan biar peluka kau dah naik bukit masuk dalam cerai. Lagu anu hutan cerai ni. Hutan cerai ni. Ada pakayu besar-besar. Pakayu besar-besar. Besar perut gajah lah. Macam-macam lah. Hutan cerai, hutan tua, hutan cerai. Dah. Ada pangcunga, pangubah, pangketai, pangkalo, pangseraya, jenis pakai besar-besar belakang tu. Ada pakai besar-besar saja le cerai. Letas nampak lah semua, le bawah cerah itu le cerai. Dah, lepas tu buah kayu pun, buah kayu besar-besar ni. Dah. Lepas kuih besar. Banyak kayu besar dalam hutan cerai ni. Dah. Lepas tu, telek bawah tu ada pakai kayu holo-holo gitu pun. Ya, jenis kayu tua lah. Dalam cerai ni. Nak duduk pergi jalan-jalan gitu. Ketemu dengan gajah. Dah. Ya tu gajah mu dua nama ni. Gajah duk. Ubang buluh. Dah. Ya tah ni duk macam buluh ni ada. Gajah tanya pelanduk ku mana tak aku ni tak nak ikut ni aku tak boleh duduk rumah ku ya tu. Aku dah mau igak. Ya gajah. Gajah pun tak apalah, tak boleh duduk rumah mungkin kami duduk dengan aku pun tak apa ya tu. Tapi kali tu gajah ni pun ajak ya tu. Hari tu pergi cari dia tu, cari nak kau tahan sikit lagi ya tu. Dia nak jalan-jalan gitu, pergi kok bira tu temu dengan ye. Dah. Jalan lagi, dia tak ada masuk le cerai sangat lagi bodoh. Bira cerai dengan peluka temu dengan ye hotel lah. Ye temu dengan ye situ. Atau ya apa? Tanyalah ye mendua apa, ye tempu dua nama tu duk ngaca macam ni tu apa ada. Kalau itu tak bakal lagi sekali bakal duk sekali tu mai duk suku-suku ni gesik gak nampak dia. Ya tak boleh. Ye pun jalan lagi ya. Jalan temu ngaima buat dia ni. Temu ngaima ke. Ima tu pak mungkuk mana? Kungai kau ni itu bakal temu, bakal duk kali ya dah. Pada duk suku-suku. Ima tak apa aku pun boleh bakal duk kali ramai-ramai. Apa ya dah bo atau duk ramai 3-4 orang tu kak. Dah gajah lah, pelanduk lah, ayalah, ima lah. Terabakak sorak lah buat dia ni. Kata buat kita 3-4 orang ni, 3-4 ekor ni. Nak duduk lagu mana? Kata kalau duduk saja-saja ni, tarak duduk. Kata kau dah cari makan biasa ni, kata. Semua pun duduk lagu tu dah, kata tak ada ubah apa, ayah-ayah pun kata kali tu.
Gajah teka, napa pok itu kena pungah cerai atau nak tebal cerai. Nak buat humur buat dia. Dah. Pas pelandok otak aku nak buat menebal kemai itu kan nyanyo laku ya tak aku heloh. Ya tak orang tak ada. Ayah pun tak aku pun nak pergi buat kerja kuat sangat tak mana ya tak. Moga aku ni heloh ya ni. Aja tak apalah ya tak. Kalau han menebal harga apa itu aku cara ya tau. Pok mu nanti bakar, nanti merong itu dah mu tak agak ke mu copi. Dah. 5 atau boleh lah aku tamu-tamu buat puane, aku boleh buat puane tu dah. Gua nak puane. Puane ni ya mai kayu ubah-ubah mu tamu-tamu tambang. Tu dia panggil puane. Batu. Oh ya pok. Pas pok jawab gitu. Dah. Tak jadi loh. Kenapa buat kita ni? Nebal banyak dah lah. Dah luak lagi banyak dah lah. Luak tu. Gajah duk tolak pang kayu gapo 5 podok tamung wak pone gapo dah. Temung pang ngedeng gajah wei ambil humuk ngedeng dah. Temung humuk hak boleh makan ambil wak lak nasi. Nah. Wei bodoh lagu tu kata tak jadi wei pok kita ni kena ada gile ke nampak wak wei nampak wak gile dah. Hari ni dia mau ni duduk rumah, hari tu dia mau tu duduk rumah oleh menanak wak asyik cara ke dapur cara ke rumah dah. Pok dia mula pakak awak pakak jiwak ni nampak susah sangat pi nak makan nasi pi pok dah. Pagi ni lah gajah atas hari mula-mula ni tak apa. Aku tunggu rumah. Aku buat lah nasi, aku basuh apa. Hari yang 2. 5 tak apalah. Dah gajah sanggup dah ke hari ni. Aku pula tak apa. Hari yang 2. Hari yang 3 Hari pun sanggup dah. Hari yang 4 pelanduk. Pelanduk sanggup dah. Buat dia pun. Bo kata gelak kat pakat tidur lah dah. Moga sorak tu dah kat tidur. Bo kata isak ken tu pun. Plano 5 hari buat ni tu baik je lah umur lah nak merong nak gapo nu dah. Moga pakat ni. Gajah duduk rumah. Gajah kata hari ni nak buat aku mana lak nasi pok ni aku ni. Dah. Gajah tak dapat aku nak jalan turun pergi kolek dekat-dekatnya beluka tu stan apa panglakak pododo pangedeng pododo pampalah pododo ya tak. Hari ni kok dia aku nak bumuk pok ni makan. Gajah pun jalan turun je kak. Uwe panglakak geru turun uwe ambil umbau. Jalan gitu mung pak pala apa itu uwe ambil umbau. Dah. Jalan lagi temung apa ni bong pu uwe ambil umbau. Umuk ni bong umuk pala umuk lakak ni boleh makan lakak. Dah. Bo jako terpandai pok dia saat ni tu. Dah. Gajah pun kelek mari. Nah. Umur kata umur lakak ni ubuh pun dia tak dah ubuh buat kuah katok bawang boh dah temung ambil buah itu poboh lagi dah ubuh ni ubuh buat ulai tu bakar ya tu jadi banyak lah nasi buat dia gini. Gajah buat lagi ngarubuh umuk ngedeng lah. Wak kuah dah. Rubuh umuk nibong wak ulai dah. Bakar umuk apa dah? Umuk palah wak ulai dah. Tumuk sama taruh purung ke sudah. Gajah dah relax. Dah kerap 5 pelanduk. Ayah buat ni kelek lah. Lepas tu pun
Bo kata tengah hari kak. Tengah hari pun dia mau klik saya pun umur. Dah. Klik mari mak sampai di Dangah tu pukul 1:30. Pok umur. Pak aja tanya tu, pok mun nak asyik dulu ke guna. Pok ni teka lu maya dulu. Nah, pok yo pun maya Zuhur pok ya. Sudah maya Zuhur kan akan asyik lah. Dah ngah hibuk kuah. Ubuh-ubuh kakak dah ubuh panggil tawa apa tu. Planok tak bulan makan sedap muak gajah. Ayah pok tak apa. Dah. Ima pun pandai gajah muak deh. Aku tak rasa makan ni boleh makan atau makan nasi ya. Kau duk relax ni pun aduh tidur main gitulah. Bo kata asa ke. Maya asa pakat gila umur pula lah apa dia. Dah. Kak gila umur kau duk boh kata itu ke. Jalan naik duk dalam ni kan. Nampak merah. Bo tolek malai tu kan ramah lah. Dah. Puan ni hak dia boh tu nampak curah. Pengabitan atas langit dah tupuk tu. Maka ada maya ngorek makan nasi. Maya iso ke apa ke. Sepengan ni tidur. Dah. Bawa nak tidur tegak. Ya tak. Paisak ni lagu mana ni? Dia pula nak jaga tunggu rumah ni. Mata. Tak apa isak aku. Tunggu rumah. Pak mu gila rumah. Tak apa. Gini tak makan humuk dah ni. Bawa tidur malam ni, bawa cerah pagi esok, lepas main subuh apa, 5 pelanduk hoye pun ni turun gila umur lah. Dangang kau buat demo, buat dangang tak ada jangan umur. Duk gigi umur dengan tercerai gitu lah. Dia buat tengah umur lalu takut panas. Ima berapa? Muka Wendy saat ni kan. Ya apa? Jalan tubai jikol kak gigi belukar kita tengok kau pak cerah-cerah pak pada rupuk tu munga kerja lah. Ada ngawuso dok makan rupuk ko dalam pak cerah-cerah ya ada rupuk tumbuh ada pang selapuk tunggu pang macam-macam lah. Dalam kok gigi itu tu luka tu. Ima duk dia setagak kikir tekak kerja kak. Herat menete buat klip dangar lah. Semulai gapo lah. Ya tah gini puak ni aku nak jamu lagi kerja ni. Lagi kerja ni tak ada dah sedap lah semua daging hak bagi hotel lah. Kerja sedap kali. Ya apa? Dengan menyayu, dengan bakar, dengan rubuh dah. Cedek walak nasi lah. Cedek kau buat saya gajah mana buat tu pelanuk mana buat tu jual rumah. Kalau takut apa. Walak nasi cedek pun siapkan menyapu rumah, nyapu dangar pula. Sipai siap dangar ke apa ke. Duk tengah hari kan, motor pun kelai mari lah. Kelai mari makan nasi kan seposok mo lah. Bawa kata Maya Zuhur makan nasi beradul teh ke apa. Bawa tak kira biasa ni ke. Biasa ke gila semua pula lah. Dah. Tempat bakar dah tu. Boh putih terung, putih lada, putih labu. Dah. Putih jagung macam-macam lah. Kau pun ni bakar dah tu. Apa cerah tu macam-macam lah. Putih-putih. Ada putih apa ada di atas pagar tak ni tu. Pagar ada aja nah. Pagar ni
orang buat dok tok detah pada dapur. Dia pi ada but jagung tua, butir terung, butir kacang, butir lada, butir apa. Dia mau minta tafara tu, kau tak salah tafara tu lah gitu dah. Bo kata nak tanah ke, ambil pergi tanah. Pangga poni gapo sudah lagi bo kok pipi tunggu pipi pusu pekah poni tu lah. Jadi nani lagu tu itu. Nah, apa tu po? Ima itu gajah pelanduk popok ni. Gida umur lagu tu. Bawa tenan murung bela-bela nane bela-bela mugon wak makan bela-bela dah. Dah. Waktu klek mari sampai pi tengah hari klek mari makan nasi. Oh, bakak mujur lah kata apa lu imamu gini. Nampak dengan sayur, dengan rubuh, dengan bakar pun dah cukup ni. Sama lagi 10. Dah, ulai hak lebih marai pun ada lagi. Ulai umur-umur gajah ambil tu. Oh, bakak makan lah pak dia. Oh, sedap sungguh. Weh, lagi kerja imamu ni panas sungguh kata. Ima apa senyum lah. Moga dia moyak tersedap panas ni. Nah. Balik malai tu pun makan satu lah. Moga banyak daging Ima sehari dah. Oh, gila mau kelek mai makan balik malai pun makan tu bo kata nak tidur bakal sorak kira pula lah apa dia. Lepas isak ni lagu mana ye mu? Ya, tak apalah isak tu aku cara aku puas tarak dah. Dak mai kalau umur 3 hari ni aku lah buat mu tak apa besar ya dah. Ya ta. Oh, bo tak itu ya, tak apalah itu ke. Ya pun. Tidur bo kata isak ke. Oh, gajah rima pelanduk ni pun dak bunyi rata aku ni tahu setarak hari ni tahu. Dak teh banyak hari dah ni. 3 hari ni. Oh. Pakat gia ta. Esok mu tunggu rumah pula. Hari ni hiya dulu. Pelanduk tak apalah ni tak. Tak pakat gi dulu. Oh, ya cerah pagi lepas subuh ke. Sudah makan kopi, makan ubi-ubu. Nah. Dia tu gorong je lah. Ya, lepas gitu ni dia makan lepas tu humor ya. Gi tu gorong gi buat humor lah. Ayah kata siap lah. Humor-humor apa, ulai-ulai apa, makan dah. Dia kata, hari gajah tunggu tu. Dengan daging marai ni, dengan daging kejel lah, apalah, sayur, berbuat dah. Kalau itu hari ni, tak payah, dia kata. Hak marai pun ada sikit lagi. Ini aku nak sayur telur. Lama buat ni kata aku tak ada buat apa pula. Nah. Oh, ya apa? Nak di atas pagar tak kau di bawah apa siap ke? Kok ketok telur peluh. Wah, turun dalam koli bawah ke? Oh. Pakai sayur telur tu lah dia. Ya ni. Ya tak apa. Puan ni kelek ya tak tarak nak pergi cari mai rekod dah tarak ni. Pakai sayur telur tu lah. Enggak lebih marai tak ada lagi. Dah. Bo kata tengah hari ke gajah rima pelanduk puan ni kelek mai. Dudih berjalan kaki kelek mai ke. Muak gapo je hari ni weh. Tanya je. Ayah tak, aku tak ada buat apa deh. Dapat sayur, telur tambah ya. Hak marang ada lagi kabung like ku pun tak agak ke. Waktu tu tak ada apa deh. Sayur telur lah. Ni pun sedap belana dah. Oh, enggak letih buat umur. Bawa sampai pergi makan nasi tengah hari tu kan. Cik boleh kan makan nasi lepas-lepas. Zuhur ku 1.5 tu je lapar kan. Bakak makan lah, makan sayur daging pun dah lebih lagi hak marai. Enggak. Kerja seekor orang 4 orang nak makan tahu mana dia. Nak ada sayur telur lagi tambah.
Duk makan. Ha? Bah tengah hari tu bakal berada tidur tengah hari. Apa kada makan teh apa lah. Panas ni dah. Bah kata asal ke. Sudah maya asal ke. Pakat orang gila humor pula lah. Duk simpan nak menajuk dah lah. Engkau luah dah ni duk bakar malam-malam. Boleh dah lah dekat-dekat 10 rai tu. Gajah je kuat tolak cabuk pakai kayu tambung rimah pun sipai pone. Pak keri dah lek petai coh apa cerah lagi. Engkau buat humor yang lagu tu lah. Bo kata tu ke. Gelak molek ke pakai kelek lah. Rimah pelanduk gajah buat ni. Kelek mari petai tu. Pelanduk buat tangga ya tahu dah tak isak orang dia. Keluar nge dua nge taruh le. Pelanduk dia cerdik. Moga isak gila je. Pelanduk tu no ini kuasa tak sedap rasa ya ta. Atau tang sedia lah pelanduk. Oh nya rasa sakit urat itulah dia buat kerja banyak hari ke. Kedap kecek lagi ke. Isak mung pelanduk belah-belah duduk rumah dah nampak tak nak segar mana tu. Tak apa isak aku duduk rumah. Tak mugilah dalam rumah tu. Tidur bangun isak ke pelanduk pun watak tak segar lah. Ya padahal dia tak tahu nak cari gopo buat kelek jamu pok imah pok gajah pok ni. Payah tengok lah ada lebih lagi sikit lagi tu. Dah. Sikit cara tu. Nanya, bagi ada lebih lagi pok makan go ni boleh dah. Kata, ada apa dah. Muak lah apa-apa tambah lah sekarang lagi. Gajah rimah buat ni mana. Dia kata, tak apa. Pok mungkin ya tak. Ngengai kaya kelek lah ya tak. Gajah rimah. Ya buat ni pok. Dudi bakal jalan tu orang pergi. Dalam umur lah. Dah. Anak lada nak terung hak tanah tu pun baru duduk pucuk hijau tengah duduk molek lah. Dah. Anak kacang pun mula pocok dah kayu buat junjung kacang lah. Hak biasanya nak junjung tu. Labu pun duduk menata. Dah. Wah pangkuno pun ada. Tani belakang dalam umur je. Moga ayah ya ada belakang. Ni ya. Ya boleh kutek ni ya. Tambah tani. Kau duk buat belai-belai gitu lah. Pelanduk di dangan ni. Kata aku nak buat lagu mana. Gajah ada makan humuk, makan pucuk kayu, lagu tu kita sambal sedap dah. Rimah lagi cari boleh kerja, buat kelip mari dengan sayur, dengan singgah, apa siap dah panggil tawa apa, sayur telur. Kau dia, kata aku nak perangat daging kerja lebih lagi tu. Atau, tak bubur buat ni kata. Mereka pelanduk. You lupa nak tak pangga ke? Apa you makan banyak makan ke? You begok. Begok proof tu oleh koli ya. Tak koli di bawah pengah ye tu. Bubuh air you begok. Proof. Asal tu ya. Bo kata itu. You dah makan. You nak begok pula. You sana begok. You boh saka lah. Boh nise, boh gage, boh hagu. Ya tegak dia. Aku nak tu kuat bubuk. Ya rekam pelanduk ni main. Boh you boh you hagu jako ke manis ke. Boh gage. Tak boleh boh banyak buat bubuk. Nak boh sikit tapi tak boleh kena boh gage. Boh gage hagu ke.
Oh boyo hak lai panah apa siap ya kena wak tarme lah. Wak lagu reme lah. Kudu selimuh duk dia. Oh, foto klik mari kat tengok. Hina pelanak mung. Ya tak kurme lah. Tak ada kira kurme ugat lah kata. Hawa duk mai banyak hari kat dalam umur ni. Tu nasi ku ceda siap dah tapi tak gitulah pok makan ada lah. Lagi kerja hak pangat marai hak nun tak ada habis lagi. Boleh duk makan lagi singgah tu. Ku perangat siap dah tak ada punah apa. Saya telah hak marai ada lagi hak ye marai. Ada itu apa hari ni ku nampak lah nasi ada takut bazar kat tu kan. Ada itu podok lah nasinya ada bubur. Aku buat bubur tambah gini nyanyi. Kau buat mungkin kau kelewat rumah. Oh, bakat mujo tau. Oh, kena pelanok mung. Tak ada boleh makan bubur lagi lah pok kita ni. Oh, kena sungguh. Mu ni bijak sungguh pelanok. Bakat uji pelanok. Waktu makan nasi makan apa kan? Sudah makan nasi kan? Makan bubur lah weh. Cedok bubur pelanok buat buh oleh purong ke pakai ikut puprah. Hidup dah. Kan rasa pelak-pelak mana dah. No bau pelak-pelak ni mau tak. Pelanok ada wak tangi. Mama katiku. Aduh, mama katiku. Dak main lagu tu. Wima yo sok dah. Balai tanya pelanduk. Gopo pelanduk? Wima maketiku. Tu wima nak boleh lalu pelanduk. Pelanduk you takkan nak yo sana nak suka nak boyak bela-bela. Mak di wima ke we pelanduk tu ujung you kertung tugong tu kak. Mak peruh lah. Mak tu baik dah lah hutan cerai tak ni tu. Dah. Hamak lagi masuk dalam luka. Masuk dalam luka hamak imah tu hamak tak ada putih-putih. Hamak pelanuknya ke jatuh telaga buruk. Hak demo kali duduk dalam luka dan buat nebak cerai ke mula. Jatuh dari telaga buruk tu. Telaga buruk pun tak ada dah halal kali lah dalam kunyung itu lah. Kunyung lebih lah. Tapi kalau naik saja itu naik tak lepas. Imah pun mari tengok pelanduk dari telaga buruk. Pelanduk pun dah dia kedua taktik kaki dari telaga buruk kata. Imah terhingga sikit pun pelanduk. Training tak boleh lari mana lah. Duk dari telaga buruk tu boleh mapuh ilmu ni. Ngaruk sangat tipu ku makan tak haik mu. Imah nak urai. Imah ke baikan. Nah. Lalu atas. Jadi gaduh imah. Aku tak ada duk. Sekelang jatuh lah telaga burau. Pia ni pia. Po mu tahu dak ni. Papi barak. Ya bunyi lah ke. Guguh gluk. Do ustaz gluk. Dia barak. Ya bunyi. Tak berhati malah. Biar hujan masuk musim barak. Ia bunyi dah. Nah. Ni pun dah start ke bunyi. Tu mu ni cuba dengar suara orang tak imam. Mu ni tak hupo sungguh langit nak utuh roh nu. Pelanduknya usai imam lah dah. Tu ada laga buruk dah usai imam. Imam tu sungguh ke pelanduk. Sungguh. Tidak pun tak turun dari bawah ni. Dak tah pengamung dekat. Langit utuh tak gitu, dah tamung lah. Siap lah imah. Padahal ya imah turun kan. Nak pisah jalan, nak lai telaga buruk tu. Dia tahu nak naik ke mana. Imah tak percaya lagi dah ustaz. Bunyi grup pula. Muduk je pula imah. Setagi kan utuh gedung tamung tu. Langit utuh tamung siap lah. Muduk ke mana. Pak imah pun takut dah. Sungguh pelanduk. Kalau itu tu untuk bawah kali ngamu tek. Mu nak dok boleh imam, mu nak dok dia tu. Tempat spek ni, kuat gelepar-gelepar, nyayung ku, tindas ku.
Tak apa. Ima tu. Aku nak duduk dia. Aku nak duduk dia kata. Duduk dia tak apa. Hari tu turun lagi. Ya, Pelanduk tipu Ima. Ima apa? Kata guru kali ketiga. Aku nak modok, aku nak turun atas. Terlepak tu laga buruk lalu lah. Lepak tu laga buruk tu. Mungkin janji dah dengan Pelanduk. Ima apa kata dia. Tidak dia lah. Langit dah guru nak hujan lah. Pelanduk ya dah bimbel, dah hujan. Masuk lah telaga. Siap ya tak. Wak gimana. Ya dah. Ya tak kenapa. Kena willing mari lepas aku nak pula ya tak. Ya dah fikir dah lepas lah ya. Ima tu. Saya lepas aku keruk ya. Aku ya lepas aku nak. Ya dah. Ya pada dia tu disenjah misai Ima. Senjah pah. Ima paling murah. Pelanduk dia duduk senjah misai aku apa? Duduk dia lah sikit. Aku lepas mu nak letah tu sikit. Nyanyo lah mu Pelanduk. Tak, aku kelola mai ya. Nah. Dia kita Pelanduk senjah dah. Pah misai Ima. Ima tak. Saya pula panas. Langit nak utuh. Tak, aku kelola mai. Kamu buat sungguh ya Ima. Kita bersaing dua ni. Lihat yang Pelanduk payah. Ima tak apa. Kalau mu buat lagi, aku lepas mu nak tengok Pelanduk. Nah. Ada. Apa yang Pelanduk. Pelanduk ada pergi. Star tu. Dia senjah pula dah, misalnya. Bawa kata senjah pah tu, Ima nak murah lah ni. Ambil Pelanduk lepas piau. Naik detas. Lepas piau naik detas kan. Pelanduk aja nak naik detas dah. Ima kata, meletai mati tinis di langit lah Pelanduk mu. Pelanduk kata, wow, Ima kena tipu diku. Aku nak tak leh kata. Wow. Ima kena tipu. Pelanduk nyanyi ke Ima pula dah. Ima apa? Bawa kata lagu tu. Nak tanya Pelanduk ni pandai tipuku. Ima apa? Bidak nak lalu. Sama-sama Ima nak naik tu Pelanduk. Lagi lah takut Ima itu dia ni. Nah. Lagi duk lah buka tu lagi. Lagi tu baik ikut gigi bagus. Nah. Lagi nak duk tepi bagus sangat tak berani enggak. Engkau yo jijak anak berai dah gitu. Takut berai murah. Dia duk pahal tu udah dan tiga berai. Takut lagi. Tak boleh duk ke takut bagus ni. Temung waktu siang kau. Yang ngeli je lagi. Nak turun ikut benda nak. Tu baik nak kok tu bore tu ya. Tak berani duduk lagi. Lagi. Kita mung saya tu buai. Ya tak. Saya tu buai besar lah. Saya buai. Besar. Boleh kali besar-besar. Badai. Duk tu bulak ada. Bawa temu saya tu buai di Tembore ni kan. Ya pun tak ada duk dekat sangat dak, duk jauh juga. Ya tahu ada letak sini lo. Muncul tak tepus saya tu buai. Ya berada letak tak ada lama sekali deh. Ima tu unggah mak Pelanduk mari tu siapa dah Pak Pelanduk duk. Siapa Pak Pelanduk duk saat ni tu. Ya nak tekin lah Pelanduk. Pelanduk tak Ima jangan gaduh mu. Mu tengok po tak nu. Gopo nu. Mung ni tak kena orang Ima. Ya kata Ima. Ima tak apa pula dah Pelanduk. Cuba mu tengok nu. Aku ni ada tugas ya tak. Aku nak tunggu gong raja mu tengok dok terbulak dok nu.
awak mai mu. Lima apa? Gong nak mu dah pelanduk. Ya tak? Nu, gong aja nu. Gong ni tak ada dah suara bunyi sedap. Dekat tak bunyi kum sekali tu berdengung kum. Sedap Ima pelanduk je tipu Ima pula dah. Ima tu sedap sungguh ini pelanduk. Sungguh. Tidak raja tak wiku tunggu tengok ni. Hulu ya dak taruh diku ni. Ya awak putus kayu seputang pelanduk. Ima tu. Aku tak biasa dengar weh. Suara gong aja ni bunyi lagu mana. Pelanduk tu hai. Tak boleh katok lah. Nunggu raja besar diku tak boleh katok. So aku tunggu. Kena dia mau katok ke aku nak muih di raja ke yelah dah ya tak. Siap sungguh aku Ima. Ima apa tak hai. Pelanduk menyanyi pelanduk. Tipu kudah pun ni. Kena-kena aku minta katok lagu ni. Minta maaf sungguh. Ima weh ni gong raja ni. Tak tekan dia tu lah. Pelanduk. Ima udah kacau minta. Pelanduk tadi ni tak apa. Kamu nak katok. Wiku gi dulu. Ya tak. Aku gi wijah sikit buat aku wakwuh tu. Katok. Aku takut. Raja dia tengok. Aku ya tak. Lama raja muih diku. Ima tak apa. Kali itu. Mung giwi jaski muluek planet ni. Planet tak apa dah kuat itu mengata. Jadi. Ya pakak Ima pula dah. Ya apa? Enggak cepuh dia ta. Trek ni tenor lah Ima mu. Hai, tengok ngaku sangat ya tak. Bo kata ya gijah sikit. Ya ada di Borel. Ya ada jalan ada naik tubek kok benar lah. Gi kok ijim le. Bo te gijah sikit ya wak. Ima apa amek putu pengah planok wi sak ni tu. Katok gung wi sage buah. Buah ketek. Ima ya berdengung lah. Ima jerit tak tu lah. Tu buah blok banyak. Sare besar. Hurung Ima lopak Ima. Jerit bla lagi. Ima hunga lagi. Kodok nak boleh ke lepas pada tu buah tu. Ada banyak ibu dah lah. Lima kau nak murih pelanduk nanti pelanduk ni. Temu aku terak ni aku nak makan weh. Ima. Ima pelanduk pun tak ada bosan mana dah lah. Moga kena ketik buah dah ni dia. Dua atas jalan yang mengi. Do gijim ne. Temung pada bulan. Ada situ lah bo angin mari bunyi ke bulah kapai. Bo angin pupuk ke pelanduk kada tepi benda itu lah. Angin pupuk sejuk kada tidak ketik kaki awak kena pelanduk Ima apa bo kata itu hidu cari. Nak buat pelanduk ni pelanduk hendak kok mana. Hidung Ima ya bahu. Yang kok ngengang belai mengakak belai hidu belai. Mari tengok. Pelanduk tak khabar dia tidur kat umbi buluh. Dia tak khabar Ima tak nak tak pelanduk ni. Matilah. Ini mati pelanduk pun nak makan mu. Tipu kurang kali dah mu ni. Ima mu ke. Hei, aku tak ada tipu dah ya tu Ima. Mugu raja besar lagu tu. Dia tak boleh kata. Aku tahu dah lagu mana. Ya raja Ima. Dia kata, hatta sabit raja tak boleh orang kata so aku tunggu. Pun takut lagu tu dah. Aku sakit ketik dia semua pengamung tu.
Oh, Hima apa? Oh, sungguh dah. Oh, tidak ya dah mau tunggu apa. Oh, nyirak belik aku tu dah tak boleh main pelanduk ni cidik sungguh. Oh, ya kecek dengan Hima apa pahal kata. Gong aja tadi saya buat Hima kata tu, so tak mau bunyi suara derah. Bunyi suara dah, buat tu. Kau tak mau buat ketik orang. Gimana pahal tak? Oh, pelanduk ni juga. Dah, kalau dah mau lagi kata tu, kena ketik buat pengaria nyanyi agak demo. Ya tahu gimana. Pahal tanya pelanduk ada. Pamu dua apa sini pelanduk? Pelanduk kata, ni aku dah tunggu sunah raja ni. Sunah mana ya tak? Mau teringat. Bo kata ni pupuk buluh bunyi buluh kapai. Sunah raja pelanduk. Mana tahu dia duduk dalam hutan juga. Ni sunah raja mendengar suara ni. Oh, sedap suara. Sedap sungguh pelanduk dia. Pelanduk. Aku siuk atik tak leh. Tak siuk kali ya. Tak leh raja besar. Pelah-pelah lalu Hima. Kalau orang lari, kacau lalu. Pelanduk orang Hima. Pelanduk kata, tak leh Hima tak sekali ya. Tak leh. Aku minta sungguh pelanduk. Aku ngamu ni Hima tak ada arah sungguh pelanduk kata. Gini lah. Kalau itu, aku pergi jah dulu. Aku buat waktu mung. Hati halal lidah masuk situ. Hima pelanduk oyak ke Hima. Pelanduk dia nak lagi lepas ya. Dia dah fikir dah tak aku lah Hima. Sudah Hima wedi ku cari ku sokmo dah. Ke dia sokmo. Jadi Hima ta. Kalau itu mugi bawa itu diku deh. Mana pun dok benar dak gila dusong lalu. Ada ikut dalam dusong tu kan. Ada gila dusong tu. Hima po jeli lidah di celah buluh lah. Buluh 2 butang itu. Jeli lidah masuk kan. Bo angin mari kapek lidah ya ke joget cabuk lidah ya tu baik tu ka aduh. Nak murah sungguh-sungguh ke Hima ke pelanduk. Hamak pelanduk hidup belah-belah hamak belah-belah hidup belah-belah hamak belah-belah hidup belah-belah hamak belah-belah. Gi masuk ke dalam dusong. Tu dusong ni lagu tu lah ya ada belakang dusong. Ada ngapa mok teh pang DJ, pang serta, pang duku. Sepala dusong tu, cerita tu. Ada belakang lah dusong. Dah pang ramai, pang manguh jenis-jenis buah kayu hak boleh makan. Pang peta, pang kayu hak dia mudah taruh. Ada belakang lah dusong. Nah, dusong ni ada dekat Enung lah. Dekat sungai. Dah dekat dengan lubuk. Duk pelanduk tu nak lagi mana. Duk kok benda tak boleh juga. Nak pergi lari duk kok bago tak boleh muka je jijik anak berat dah. Nak kelik ke dalam luka muka dekat Pak Imad duk. Imad duk lah cerai. Ya, lain musuk lah dusong. Hari musuk duk dalam dusong tu. Hima pun lama. Sakit lidah. Kada lama juga. Hima pahal pelanduk duk dalam dusong tu temung dangas buah. Temung ngak orang nego gelap.
Habis itu, dia tak ada gelah biasa ini dah. Dia ada gelok bujung buat dengan tanah itu. Dan mau mari naik perahu ke sungai mari ke. Boh gelok le buat lenyo itu kan. Kala naik mari. Panas nak kali mari. Pelanuk dia tengok semua kata orang negara gelok tu beradu di dangan dia lah rusong tu lah. Dia duduk tepi jalan tu. Buat gitu. Hujan. Dia tinggi tak. Anak ada lagi. Cerah lagi. Esok ke tu. Dia pergi hujan lah. Pergi hujan tak hujan semua lah. Tapi ke hujan lah. Orang negara gelap tu. Nak hari lah dah lalu waktu. Dia duduk di tengah dalam usang tu. Ima jalan gengang. Lagi. Pelanuk tengok Ima. Akik tanya dulu. Duduk dia. Tak boleh masuk lagi Ima. Duduk situ. Ima terkena kena duduk sini. Kek ni kek mau tegas. Ya tak? Mu tak boleh masuk dari Ima tu. Mau tegas kamu ni tak ada erah dah. Panggil tak dengar lah pelanuk. Ima, pelanuk tu. Itu. Ima tu. Mu mayuk ni pelanuk. Ni kecek aku sini. Tahu mana dengan alu. Pelanuk. Dia dah takut ke Ima dah. Takut Ima murid dia. Jangan. Ya tak? Dia jalan-jalan Pak Ima. Dia royak. Ya tak? Hei. Aku tak ada takut di mu Ima. Aku duduk sini. Aku duduk lekek mok tegas ni. Dan mok tegas mari kak. Mu tak ada tepih lah. Mu tak kenal ni mok tegas. Mu nak tahu. Tak. Kek pio. Kawasan pio cara sini. Mu duduk leceren. Nu kata. Leceren tak apa lah. Pak mu Ima le bukan nu. Sini tak leh le dusun ni. Kawasan mok tegas cara. Mu nak kenal. Tak. Pelanuk bahang ke Ima dah. Ima ya tak biasa duduk dalam dusun tak tahu dah ibu mau tegas lagu mana. Pelanuk tak apa ya biasa duduk dah ya duduk tengok lama dah. Deh. Ya royak atau mau tegas ni. Dia pergi hujan. Di dangan ni mau tegas mari duduk dangan ni. Kalau tak hujan tak mari. Tapi dia mau temu dengan dia Ima tu. Pada dia sekaligus lah. Tu. Pelanuk tu. Royak Ima. Mu tak ada dari Ima tu. Hai. Pelanuk. Bakal aku nak tengok juga. Mu berani ke tak? Tak apa ya dah. Aku nak tengok juga. Pelanuk tak gini lah kalau nak tengok juga ke. Bo kata hujan tu. Mu mari. Tak kan? Ima tak apa. Aku pergi dulu deh. Pelanuk deh. Ima pergi dulu. Kedok nengung seorang ya. Tak aku ni lagu mana? Nak pergi seorang. Duk rasa tak berani nak pergi cari tengok ibu mak tegas ni. Nampak kena jago. Dia tak mari seorang ke elok. Dia temu dengan buai. Bukan ibu tu buai hak ketik tu wang-wang tu dak. Ibu buai teh tu. Bahasa Sia kata bi. Ibu buai tu. Buai teh tu. Dulu ibu buai pun ekor panjang. Dulu tak ada pandak apa lain. Ima apa royak ibu buai. Hei buai. Mu kenal ada ibu mak tegas? Buat tak, aku tak rasa temu dengan ibu mak tegas dah. Hei, pelanuk royak tak ibu mak kek ni, ibu mak tegas duk cara. Baik kan ibu mak tegas ni. Sungguh ke Ima ibu buat tu. Pelanuk tu royak deku. Papi mana ya dah tu terang kita tengok Aku rasa nak tahu gak. Dia buat tahu mana. Aku ni tak ada arah dah ibu buat ni. Ya besar.
jari yo pukul yo tajam duk kepa koyok make madu gongang mana tu. Madu gongang ni ya madu kat peseng juak duk dalam gongang kayu tu. Dia panggil madu gongang. Kadang-kadang ya ada madu ni banyak pesang juga. Madu duk gantung di tapak kayu. Buai ya berahi makan madu itu. Madu lalak. Ya tak ku ni tak ada roh dah kata. Tak ada pihak berani dah ngaku ni. Ada ayat Rima. Rima tak ku pun sepengamu juga buai. Kalau kek ku ni tak ada dah kau dalam cerai ni pihak lagi nak awal ku ya tak. Takat lagi belakang ku sok ge ya. Debel. Duk bubuk debel lah. Rima dengan buai ni. Kalau gitu ini buai. Rima tak. Sekarang kalau hujan, kita tengok. Mak tarikh, mari dangan tu ya rupa lagu mana. Setara mana lu, planet duk royak ni. Buat tahu lah juga, aku rasa nak kenal juga. Aku duk main kok gigi sungai ni ada. Gigi lubuk kau ni tak ada biasa temu mak tarikh. Bila datang planet otak kek ni mak tarikh cara oleh dusung ni. Buat dia apa? Pakat siap. Supaya planet royak ke Ima tu kan. Bojek. So masuk tengok lah. Hari tu pun jadi betul lah. Betul lah molek orang tak perah nego geluk. Ambil geluk di itu tak ada kata besar pengalan ni orang nego orang apa pakai sungai belakang demo muda perahu naik tak nak kira budu geluk nak jual apa orang kolek teluban tu dia nyaga perahu naik mari pasal nego geluk pun lagu tu ambil geluk ko balik bawah tu naik menjual kat atas ni ambil beras kat atas ni buat turun jual kat bawah tu ya lagu tu. Ni pun betul lah gitu kan. Tak pernah jual geluk tak ni tu. Nak sampai kalah kat boh dalam linyo dia lah. Boh linyo, boh baku. Tak geluk. Dia tak ada ukau. Dia nak ui terlalu banyak ni. Dia tak buyung hak besar dulu. Tak buyung hak halau sikit. Tak geluk dalam buyung. Dia duduk susung masuk dalam tu. Payah terlalu banyak kalau ukau tu terlalu tak banyak. Boh ikat. Kanda weh nonai jalan naik. Ambil di sungai jalan pitah rusong naik mari lubuk. Naik mari sapa padang boh molek hujan. Hari nego geluk kata aku nak masuk orang yang morning. Ya apa? Masuk di naik tarangan remote tu kak. Tak kena geluk ya apa siap. Betul lah ni. Tempat dia letak saat ni tu. Betul dengan lubang tinggi. Ada titik tak masuk le buyung ya dalam geluk ya hak ya duk boh lagi naret, boh dalam naret lah. Imanya ibu buai ni pun dia dah pakat nak tengok ibu teres dah hingga pelanduk atau ibu teres ni bekai ni dah. Imanya buai pun buai tak lima. Mung tak apa mung berani. Aku ni tak nak berani mana kata. Gini ima kita hubung ekor kita ekor kita. Dua ni. Kalau kita lari pun tak becek sangat tu dua. Kata boleh Ima pun hubung ekor dengan buai. Buai pun ekor panjang itu hubung ekor dua tu kan. Jalan ngengau mari buai dengan Ima. Mai kodok menak tengok di danya. Lagu mana ibu teres ni? Nampak ada orang tu. Tu nampak duk stambung dok. Tak
tak puas hati kata kita ni duk jah tara ni semua ni. Tak nampak cerak ni. Gimana? Buai kata kerima. Kena masuk kita tengok weh dekat kata. Oh, 2 ekor tu buai dengan rima. Pelanak ni lagi dah. Rima ni nakok ngengang masuk bo, kata rima dengan buai masuk dekat dengan danga saat nikah. Ai ada titik masuk le geluk le buyung ni pun banyak. Danga buruk. Utuh turun geruk, turun gerung. Utuh tu kak. Orang pun kejuk juga hoi rima dengan buai saat nikah. Kejuk ga tu kak hingga dua tu ekor dia reke dua tu. Dia sakut dengan anak ramah depan danga tu kak. Pah putuh ekor buai. Buai jerit selalu. Oh, siap. Kau hingga dengar dia takut. Hingga lagi. Ekor ada reke dengan rima saat ni tu jatuh. Terucuk dia. Tinggal itu rima pun sakit. Oh, yogi siapa tebing lubuk. Aku tak mahu rima. Oh, tak boleh masuk sungguh dengan ibu mak terah ni. Baikkan sungguh ya tu. Baikkan sungguh ya tu. Oh, tengok ni. Ni kekek ekor aku macam putuh. Rima tu aku rasa sakit juga. Kok dia takut. Dia tak khabar. Ekor yang enggak tak ni dia sakut dengan paramba. Lalu tu, wah, ekor buai tak ni tu kudung. Jadi panak sampai kelar ni. Rima tak apa ekor tak ada putus duk panjang lagu tu. Oh ya doh. Pelanduk ni. Ya tak siap lah. Ya tak. Aku ramuk rima ekor buai pula dah mi duk capur. Lama pok ni tahu atau aku tipu pok ya. Murih diku. Tak ada nak duk sungguh lah. Kau lah usang ni kata aku. Rima lagi buai lagi nak duk kat aku mana ya kata aku ni. Siap lah. Ya pun jalan musuh nyeri gibo siapa tebing lubuk ah. Nak buat aku mana ya tu lubuk pun luah. Pas lubuk luah ada le muka lubuk panjang tubik sungai tu. Lagong kolom di sungai tu. Siap lah kata. Ya nampak boyo. Seko. Kata, lubuk ni dah boyo kata. Mujo aku tak turun pergi kata. Kok dia aku nak terang panggil boyo tengok kata. Ya pun. Hei boyo. Rakyat Nabi Sulaiman ni. Mu timur marilah. Raja suruh aku bilai pok mu ni. Dia tipu boyo pula dah tak boleh main sungguh dengan pelanduk ni cerdik. Dia tipu boyo. Dia panggil boyo. Ya atas raja nak suruh dia bilai. Boyo pun tengok pelanduk. Geno duk selama kening tak besok do ni kata. Kira raja nak bilai sungguh. Kata pok kita ni dua apa ekor. Pok boyo duk kecek lah pok dia. Pelanduk pun nahang lagi. Segala boyo. Rakyat Nabi Sulaiman dalam lubuk ni. Mu timbul marilah. Raja suruh aku bilai pok mu. Ada sebanyak mana? Pok boyo pok sungguh pok tak boleh main buat kita ni kalau dia nak bilai lagu tu kena timbul sungguh. Pok boyo pok. Pelanduk panggil pula dah. Boyo ni ya rakyat Nabi Sulaiman. Awak enak semua nate tu ya rakyat Nabi Sulaiman. Boyo ya itu pelanduk. Boyo. Pok mu ni rakyat Nabi Sulaiman. Tak boleh buat tak terdengar. Kena terdengar. Bakat timbul belakang. Raja suruh aku bilai pok mu. Ada banyak mana. Mudah aku riwayat ke raja. Dia buat sungguh itu. Kata dia tak payah pokok. Tak ada jalan lagi lah. Nak berni tak ada. Tak boleh nak berni. Kena tipu boyo ni. Boyo pun panggil sampai 3 kali. Bakat timbul nak letak ayam menetai pun. Lubuk. Ambil belah lek pelanduk duk suk sampai lek sana tu.
Kata, pak mu tak leh lah kena dengar lah boyo. Aku nak bila ni, aku nak bila sini tak nampak. Aku nak jak tak pak mu gi. Yo yak boyo. Boyo tu tak apa kalau itu kan. Ya apa? 1 2 3 puh. 1 2 3 puh yo lopak tah laki boyo. Jak 1 2 3 puh. 1 2 3 puh kena jak tah laki boyo. Bo atas 1 2 3 puh, 1 2 3 puh, 1 2 3 puh. Kak. Puh, lepas balik sana. Buat pelanduk pun lakah lubuk bulai lepas balik sana. Ya tak, paling oyak boy ya tak. Tak apa dah aku bilai dah boy aku nak kira oyak raja ya tak. Puak mu dindanya ana ya tak aku bilai dah. Boy apa? Boy kata pelanduk itu kak selai tu dalam ai. Pelanduk tu boy bodoh nak tipu diku. Bo kata ya lakah gila sana tu. Iman ni pun cari pelanduk tak temung. Duk cari kok dalam dusung tak temung. Dia tengok kok berdre pun tak temung. Dia tengok kok baruh pun tak temung. Dia cari kok lubuk pun tak temung. Wakna pelanduk ya lakah gitu dah. Nak dia cari oleh beluka pak pelanduk duk pun tak temung. Nah, kelek duk dalam cerai yo. Bo terlepas pada tu tak ada dia boleh tengok pelanduk lah. Muka pelanduk lakah gilek sana lubuk perak dia lek nu dah. Habis bagi pelanduk. Lepas tu pula terdengar bagi apa pula